Masa edit video baru perasan audio tak ada masa part test drive. Korang dengarlah aku bebel pasal kereta ni. Dari mula masuk ke dalam rasa tinggi. Memang rasa macam bos atas jalan. Steeringnya selesa, responsif dan visibility pun luas. Jadi mudah nak kawal terutama bila bawa di jalan off-road atau kawasan kerja. Trust me, si 6 kelajuan ni pun smooth. Tak ada rasa jerky masa tukar gear. Bila masuk selekoh, badan truk ni tak banyak goyang. Stabil. Suspension dia pun bagus. Jalan berlubang pun masih rasa selesa. Ini memang truk yang boleh bawa kerja berat, tapi dalam masa yang sama, masih fun untuk dipandu harian. Ada hill start assist, jadi kalau berhenti di bukit, tak perlu risau tergelincir ke belakang. Dan kalau masuk mode off-road, grip dia memang mantap. Rasa yakin walaupun di laluan mencabar. Kesimpulannya, ketahanan dan keselesaan dalam satu package. Kalau anda cari truk yang boleh buat semua kerja berat tapi masih best untuk dipandu, inilah dia.